Kau degil. Kau degil. Kau degil. Ni aku nak cerita kat sini kena bayar wang lindung-lindung. Kalau kau tak bayar macam ni aku nak jaga kat tempat ni. Kau geram kau. Kau gerak sekarang. Aku nak tanya siapa yang menjaga kat sini? Bang, ni jap bang. Okey bang. Saya nak tanya bang, siapa yang menjaga kat sini? Sekarang ni kemah Mak Balang bang. Mak Balang. Kenapa tu bang? Mak Balang pula bang. Mak Balang saya bukan nak cakap apa bang Dia memang tiap-tiap tahun dia menjaga kat sini betul? Betul bang. Dia memang jenis pemurah betul? Betul. Kalau kawan-kawan menjaga memang semua dia bagi air, dia bagi makan percuma je betul bang Kan, memang betul. Saya rasa macam saya dah silap kemah ni bang. Tapi nanti abang tanya dia, wang lindung-lindung dah bayar ke belum? Wang lindung-lindung. Sebab tempat ni saya jaga bang. Sebelum saya gerak saya nak tanya abang, abang jual air apa ni? Saya jual air macam-macam bang. Air kotel ada, air mangga ada, air Milo ada, air anggur, sajos. Air tiap minggu tukar bang. Tiap minggu tu kau? Tiap minggu tukar. Yang ni pula apa? Ni macam-macam ada bang. Kopor leko bang. Kopor leko panas-panas bang. Panas-panas? Kita goreng dia habis bang. Panas-panas? Goreng dia letak habis. Panas-panas? Cocok ada bang. Pisang ada apa semua bang. Betul lah bang. Ni bukan kopor leko. Ni bukan kopor leko. Betul lah bang, panas-panas lah bang. Kalau kedai Mak Balang saya tak boleh cakap apa bang. Sebab dia dah bayar wang lindung-lindung. Baik. Saya gerak dulu pergi kemah lain. Okey. Apa-apa kan salam dia bang.